semua dan salah satu anak-anak. Semua sihat? Alhamdulillah. Okey. Hari ni cikgu nak ajar satu pembelajaran dan aktiviti. Cuba teka. Apa yang kita akan lakukan pada hari ini? Okey. Cikgu bagi clue lah. Okey. Clue dia, benda tu awak selalu makan dan tiap-tiap hari awak akan makan. Sama ada suka ataupun tak suka. Okey, siapa tahu? Angkat tangan. Apa? Salah. Lagi, siapa dah jawab? Angkat tangan. Okey, awak nak jawab. Okey, apa? Makanan ataupun piramid makan. Cikgu. Okey, sebelum kita memulakan aktiviti pasal piramid makanan, cikgu nak tunjuk carta piramid makanan. Okey, semua pada depan. Okey, ini adalah piramid makanan. Okey, awak tahu tak mana yang aras 1, aras 2, aras 3 dan aras 4? Dia kan ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Okey. Aras yang pertama yang mana? Siapa tahu? Okey, aras yang pertama, aras yang paling bawah ni. Okey, aras yang paling awak kena ambil dalam pemakanan. Okey, yang kedua, aras yang kedua ialah arasnya atas aras 1 tadi. Aras ni awak kena ambil makanan yang lebih juga, sama juga macam aras 1. Okey, aras 3 ambil makanan yang paling sederhana. Maksudnya awak tak terlalu ambil, awak tak makan banyak, awak tak makan sikit, sederhana saja. Okey, arasnya paling atas ni aras 4. Aras ini awak jangan makan banyak-banyak. Sebab apa? Okey, nanti cikgu bagi tahu sebab apa. Okey. Okey, aras yang pertama ini awak tahu tak? Awak lihat tak ada aras? Ada gambar apa ni? Roti, nasi, biji. Aras ni awak kena ambil yang paling banyak. Paling awak kena makan. Okey. Okey, aras yang kedua, dalam gambar ni ada sayur, ada buah, ada carrot, macam-macam makanan yang terdapat dalam aras 2. Jadi awak kena ambil juga banyak juga dalam aras 2 ni. Okey. Okey, aras yang ketiga, arasnya awak perlu ambil dalam kuantiti yang sederhana. Okey, ada telur, ada susu, ada daging, ada ikan. Ini makanan yang awak akan makan dalam kehidupan sehari awak lah kan. Okey, aras yang paling atas ni arasnya keempat. Aras ni awak jangan ambil terlalu banyak sebab ia mengandungi makanan yang tak seimbang, tak sihat. Kalau awak nak ambil ataupun makan sekali-sekali tak apa, tapi jangan ambil makanan yang aras paling atas ni, aras nombor 4. Okey. Dan ia akan memberi kesan kepada awak. Bukan kesan yang baik, tetapi kesan yang paling buruk. Faham? Okey? Okey. Cikgu tanya lagi sekali. Aras 1 yang mana? Okey, bawah ni. Arasnya paling ataupun banyak awak kena ambil. Aras nombor 2, arasnya ni. Arasnya paling banyak awak kena ambil juga. Sama macam aras 1. Okey. Arasnya nombor 3, awak ambil dalam kuantiti yang sederhana. Okey. Aras yang paling atas sekali, paling last, paling yang awak tak, jangan ambil. Aras 4. Cikgu nak awak duduk dalam keadaan yang baik. Duduk elok-elok. Okey. Sebelum tu, teacher akan tunjukkan bahan-bahan ataupun
alatan yang awak akan gunakan untuk melakukan aktiviti piramid makanan. Okey, cikgu akan bagi kertas ni. Okey, kertas ada segitiga lah, bentuk segitiga ni. Okey, selepas itu cikgu akan bagi kad makanan. Kad makanan seperti inilah. Okey. Selepas itu cikgu nak awak agam ataupun double tick dekat belakang ni. Tapi cikgu dah letak siap-siap dah kan. Buka, lepas tu okey, contoh roti ni duduk aras mana tadi? Cikgu tunjuk tadi dalam carta piramid makanan. Roti ni duduk dalam mana? Aras mana? Aras yang paling bawah ni ke? 2 ni ke? 3 ni ke? 4? Dia duduk dalam aras nombor berapa? Nombor berapa? Okey, nombor 1. So, awak letak sini nombor 1. Okey, sampailah atas. Atas tadi, makanan ni tak perlu awak makan banyak kan? Okey, cheese. Awak letak sini. Macam ni. Boleh? Setiap aras ni cikgu nak awak letak makanan yang gambar makanan cikgu bagi ni. 1, 2, 3, 4. Okey? Okey. Okey, sekarang cikgu bagi seorang kertas 1. Okey? Okey. Nah, awak ambil. Okey. Lagi. Nah. Okey. Gambar cikgu akan bagi. Okey, sekejap. Cikgu akan bagi. Okey. Gambar kalau tak cukup bagi tahu cikgu, okey? Okey, nah. Gambar awak sini. Awak sini. Okey, awak sini. Okey, sekarang awak boleh mulakan. Okey, cikgu dah tunjukkan tadi macam mana nak buat. Okey, kalau tak tahu juga, okey, cikgu tunjuk lagi sekali, okey? Okey. Cikgu dah letak seletik ataupun double tick kat sini. Okey, awak cuma perlu buka sahaja. Buka. Okey. Lepas tu awak ambil kad makanan cikgu bagi tadi. Okey, roti. Awak sampai kat sini. Okey, roti. Lepas tu beras ni. Okey, beras. Okey, lagi tepung. Okey, aras yang kedua pula. Okey, buah. Okey, strawberry. Okey, sayur. Awak jadi macam ni. Piramid makan lagi. Boleh? Okey, apa? Kita buat lagi. Okey, yang aras yang ketiga pula. Ni. Okey, atas ni. Okey. Sini. Okey. Okey, yang last kali aras 4. Okey. Okey. Macam ni cikgu buat. Awak ikut suka hati awak nak buat macam mana, tapi awak kena ikut aras 1, 2, 3, 4. Boleh? Aras 1, 2, 3, 4. Last sekali 4 atas, 1 bawah. Okey? Ikut apa yang cikgu tunjuk kat depan ni. Kalau tak tahu, bagi tahu, okey? Okey. Okey, betul buat. Okey, yang sana tu, boleh tak? Okey, salah tu. Yang gambar buah tu aras nombor 2. Awak letak aras nombor 2 dengan sayur-sayur aras sekali. Roti beras letak aras nombor 1. Okey, belum? Okey, semua dah siap. Okey, semua pandai depan tengok cikgu. Okey. Okey, sekarang cikgu nak seorang ataupun cikgu pilih lah. Okey, awak tunjuk kat cikgu macam mana awak buat. Okey. Yes, okey, betul. Okey, awak. Okey, betul juga. Okey, tepuk tangan. Okey, cikgu ulang balik lah tentang carta piramid makanan. Okey, semua pada depan. Okey. Aras 1, okey, awak nampak tak cikgu dekat apa? Ada beras, ada kanji, ada roti. Ini aras 1, aras yang awak kena ambil banyak dalam kehidupan awak.
Sama juga awas nombor 2. Awas nombor 2 sama je dengan awas nombor 1. Perlu ambil juga banyak, okey. Awas nombor 2 ada sayur, ada buah, bahan. Awak mesti suka kan makan buah kan? Sayur pun awak makan juga kan? Okay, awas nombor 3, awas yang awak kena ambil lah dalam kuantiti yang sederhana. Maksudnya awak kena ambil dalam kuantiti sederhana tu macam tak lebih, tak kurang. Macam tu, okey. Dan awas yang paling last sekali, awas 4 ni awak jangan ambil dalam kuantiti yang banyak. Sebab apa? Sebab dia tak elok dalam pemakanan awak, dia akan memberi kesan yang buruk. Okey. Nak ambil boleh tapi sesekali sahaja. Okey? Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Aktiviti yang kita lakukan. Aktiviti apa kita lakukan? Aktiviti piramid makanan ataupun kita susun gambar ni mengikut awas dalam carta piramid makanan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye.